Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Badani. Yang bersuara Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang lagi arif lagi bijaksana, guru-guru, rakan-rakan serta hadirin yang saya hormati sekalian. Bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Peribahasa ini mengajar kita bahawa kekuatan sebuah bangsa lahir daripada perpaduan. Oleh itu, pada hari ini saya berdiri penuh yakin untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Hadirin yang saya hormati, pernahkah kamu melihat pokok serai walaupun batangnya banyak, akarnya berpaut kukuh antara satu sama lain? Begitu jugalah dengan sirih yang disusun rapi, cantik dipandang dan melambangkan kesopanan serta adab yang tinggi. Begitu jugalah rakyat Malaysia. Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita hidup di bawah satu bumbung yang sama, iaitu Malaysia. Perbezaan bukan alasan untuk berpecah, sebaliknya menjadi kekuatan yang menyatukan kita. Hadirin sekalian, Panglima pertama saya, akidah teguh harmoni kukuh. Prinsip pertama rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan. Setiap agama mengajar umatnya supaya berbuat baik, menghormati orang lain, saling membantu dan hidup dalam kasih sayang. Apabila kita mengamal nilai-nilai murni ini, pergaduhan dapat dielakkan, persahabatan dapat dipupuk dan perpaduan akan tersubur. Murid yang menghormati guru, menghargai ibu bapa dan menyayangi rakan-rakannya sebenarnya sedang menghayati semangat rukun negara. Hadirin saya dikasihi, Panglima kedua saya, Raja di hati negara harmoni. Prinsip kedua rukun negara ialah kesetiaan pada raja dan negara. Raja ialah melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlu menghormati institusi raja, menghormati undang-undang dan sentiasa mencintai tanah air. Sebagai murid pula, kita boleh menunjukkan semangat patriotik dengan menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu Negaraku dengan penuh semangat serta menjaga nama baik sekolah dan negara. Ingatlah, negara yang aman lahir daripada rakyat yang bersatu dan saling menghormati. Hadirin saya hormati, Panglima ketiga saya, yang sedikit kita semai, yang banyak kita tuai. Perpaduan tidak bermula dengan perkara yang besar, ia bermula dengan amalan yang kecil. Mengucapkan salam kepada guru, menghulur senyuman kepada rakan, berkongsi berkat dengan kawan berlainan kaum, bekerjasama dengan membersihkan kelas, menghormati budaya dan kepercayaan orang lain. Perbuatan yang kecil inilah akhirnya akan melahirkan masyarakat yang penyayang dan negara yang harmoni. Seperti sirih yang tersusun indah, begitu jugalah dengan kehidupan kita. Apabila kita menjaga adab dan kesopanan, kita akan dihormati oleh semua orang. Hadirin sekalian, Malaysia menjadi contoh kepada dunia kerana rakyatnya hidup dalam suasana yang aman walaupun berbilang kaum dan agama. Keamanan yang kita nikmati hari ini bukan datang dengan sendiri, tetapi hasil usaha generasi terdahulu yang sentiasa mengamalkan semangat perpaduan. Kini, tanggungjawab itu berada di bahu kita. Kita generasi pewaris yang akan memastikan keamanan negara berkekalan. Hadirin yang saya kasihi, sebagai penutup bicara, marilah kita menjadikan rukun negara bukan sekadar lafaz setiap kali perhimpunan, tetapi diamalkan dalam kehidupan keseharian. Hormatilah guru, sayangilah rakan, kasihilah keluarga, cintailah negara. Kerana sesungguhnya bagai sirih kita serupun, bagai sirih tersusun. Bersatu kita teguh, berceria kita rubuh. Walabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.